Buah dengan sayur. Siapa makan sayur? Angkat tangan. Yang tak angkat ni tak makan sayur kan? Makan. Tapi sebab sayur tu baik, kita minta pelajar untuk makanlah. Buah-buahan saya percaya kebanyakan orang akan makanlah. Betul semua? Pelajar semua makan buah? Makan ya. Okey. Kenapa buah ni pelajar suka makan? Sebab rasa dia tu ada manis. Jadi kebanyakan orang boleh makanlah dan bagus. Makan buah-buahan setiap hari ni bagus juga dia. Makan. Okey, maksudnya hari ni pelajar yang saya jumpa hari ni semua makan nasi, baguslah. Sebenarnya bukan apa, biasanya dekat sekolah nasi, dekat rumah nasi. Jadi nasi ni makanan yang biasa kita jumpa. Okey, nasi ni boleh makan, tak ada masalah. Minum susu adalah supaya tinggi pelajar tu boleh naik. Siapa nak jadi tinggi? Semua nak jadi tinggi kan? Okey, antara sumber yang bagus adalah kena minum susu. Okey, turun tangan semua pelajar. Ya, makan tempe tak? Makan, okey. Lagi kalau tempe boleh makan, tahu boleh makan tak? Okey, kalau tahu pun boleh makan. Lagi sumber yang bagus adalah sayur daun hijau dengan ikan bilis, yogurt. Itu pun sumber yang bagus kalau orang tu tak boleh minum susu lah. Tapi kalau kita boleh minum susu, kita minum susu je. Senang macam tu tadi Itu adalah suku-suku separuh. Jadi kita nak bagi tahu dekat pelajar semua, setiap kali bila kita makan, dalam pinggan kita tu kena ada nasi, dia kena ada sayur, dia kena ada sumber haiwan, dengan dia kena ada buah. Boleh ingat tak saya pesan Boleh. Bila kita makan nasi, kena minum air apa? Air kosong. Okey, makan banyak macam ni lah. Tapi kalau cikgu boleh makan nasi banyak macam ni je. Okey, jadi pelajar boleh makan nasi banyak macam ni. Okey. Bila kita makan nasi, sayur kena banyak. Ni nampak ni sayur ni kan. Ada banyak sayur. Lepas tu kat sini ada sumber haiwan. Ni nasi lemak. Kat sini ada buah. Okey, sini ada nasi, sini ada lauk. Minum air kosong. Kita tak makan pagi, apa akan jadi adalah kita lapar. Bila kita lapar, cikgu ajar pun kita tak boleh nak fokus sebab perut kita lapar. Jadi sebab tu kita kena makan sarapan pagi tadi Macam-macam daripada sini dia akan kembangkan macam ni, macam itulah. Jadi kita perlukan kefahaman yang tinggi untuk dapat yang kefahaman yang macam itulah. Jadi sebab tu kena ambil sarapan pagi tadilah. Ini ada banyak kacang lah, ada kacang macam-macam lah, ada kacang hijau, kacang merah Ini kacang apa? Kacang kuda kah? Tak tahu lah macam tu. Kenapa kena makan sumber macam ni? Dia akan memberi perhatian yang lebih baik ketika belajar, membantu meningkatkan kognitif kanak-kanak tu tadi supaya dapat meningkatkan prestasi memori kerja, membantu mengurangkan risiko demensia dan vaskular lah. Demensia ni kan, selalunya siapa yang selalu kena demensia ni adalah orang tua. Pernah tak kita jumpa kita punya atuk ke nenek kan? Kita cakap, lepas tu kita tanya dia balik, dia lupa dah. Contohnya tanya, ingat tak nama saya siapa? Lepas tu kita beritahu nama saya Ahmad. Tu tanya balik nenek tu, nenek nama saya siapa? Dia lupa. Pukul 8 dah makan sarapan pagi, pukul 10 lapar. Kan? Nak makan apa kan? Takkan nak makan nasi lagi. Jadi kita akan panggil, kita boleh makan snack. Apa contoh snack yang baik? Macam gambar ni. Pernah makan tak kentang rebus? Okay. Tapi kentang rebus ni contoh snack yang sihat lah. Jangan makan ni keripik ke keropok macam tu. Dia masin, tinggi garam, tak bagus untuk jantung. Ini saya nak ajar kat sini adalah bila kita makan snack, cuba makan snack yang sihat punya. Lagi ke kacang. Ni contoh yang sihat lah. Jangan makan wafer ni, coklat, manis. Okay? Lagi apa lagi contoh? Makan buah-buahan ni. Ni contoh snack yang sihat. Jangan makan ni kuih, donat kan, yang bersalur gula, kuih-kuih macam ni. Jangan ambil makanan macam ni. Itu bukan contoh makanan yang sihat. Okay? Makanan sihat. Zil, makanan sihat Zil. Sihat, air manis Zil. Kan cakap tadi air kosong. Lupa. Okey, tak apa Zil, lupa Zil. Okey, bagus. Air badak bagus.
Kalau dekat klinik, pesakit saya panggil saya Teacher Fiza. So dekat sini pun kena panggil saya Teacher Fiza lah, boleh? Siapa nama saya? Teacher Fiza. Saya Teacher Fiza, yang ni Teacher Ada. Teacher apa? Okey, Simon C darjah 2, angkat tangan. Okey, ni darjah 2. Simon C darjah 2, turun tangan. Tukar. Ha, buat sampai boleh. Boleh kita mula? Boleh. Saya pasang lagu, okey? Kita ikut lagu sama-sama, okey? Depan, tutup, tepi, tutup. Kita tukar kaki pula. Depan, tutup, tepi, tutup. Okey, itu baru step 1. Tukar lagi. 1, 2, tukar kaki. 4, tangan, mulut. Yang laki-laki di belakang, yang tengah ni bawa ke depan. Okey. Pastikan ada 3 barisan. Mana barisan? Mana barisan?